Ramai yang bertanya, apakah sukses rate saya untuk hamil? Tetapi jarang yang bertanya, adakah bayi yang dikandung itu sihat ataupun tidak? Anda mungkin hamil, tetapi bayi anda mungkin membawa masalah genetik keturunan seperti thalassemia ataupun masalah genetik lain yang dibawa daripada salah satu ibu atau bapanya. Bagaimana anda hendak tahu bahawa anda mempunyai masalah genetik secara keturunan? Anda boleh membuat genetic screening sebelum anda menjalani rawatan kesuburan anda. Bagaimana jika anda memang ada masalah genetik seperti thalassemia? Di Sophia Fertility, kita boleh memberikan anda pilihan untuk menjalani IVF PGTM yang boleh memastikan bahawa bayi yang anda kandungi itu tidak membawa masalah genetik thalassemia tersebut maupun apa-apa masalah genetik lain. Jangan risau jikalau anda membawa masalah genetik. Semua perkara boleh dirawat, cuma anda perlu mendapat pemeriksaan awal. Jom jumpa kami di Sophia Fertility Petaling Jaya untuk memulakan perjalanan kesuburan anda.